Salam sejahtera rakan-rakan sekalian dan jumpa lagi di video kita kali ini. Okey. Kali ini saya ingin tunjukkan macam mana untuk kita mengetahui berapa nilai profit yang perlu kita trading dengan nilai modal kita sebegini. Contoh di sini, jikalau modal anda 100 USD, berapakah nilai yang sepatutnya anda trading? Okey. Sebagai contoh, saya ingin trading Great Britain USD dan modal saya lebih kurang 200 USD. Okey, modal saya lebih kurang 200 USD. Berapakah nilai yang sepatutnya saya trading? Okey. Apa yang perlu saya buat? Pertama kali ialah saya mesti tahu berapa stop loss saya yang perlu saya ambil. Pertama kali stop loss, anda mesti tahu berapakah stop loss anda yang perlu anda ambil. Okey. Sebagai contoh, anda boleh ukur di sini. Anda dari sini dan anda tarik daripada sini sampai ke moving average 168. Okey, di sini saya sudah dapat tahu stop loss saya lebih kurang 86 pip. Okey, di sini saya sudah tahu lebih kurang 86 pip. Okey, apa yang perlu saya buat ialah saya pergi ke money management saya seperti ini. Saya rasa rakan-rakan sudah ada money management seperti ini. Jika yang belum ada, boleh dapatkan di Forex TRG Group. Apa yang perlu buat di sini ialah di step pertama, anda masukkan nilai modal anda. Okey. Saya mempunyai modal 200 USD dan saya masukkan di sini nilai modal saya 200 USD. Dan di step nombor 2 ini, berapakah nilai kerugian yang anda berani tanggung? Berapa peratus nilai kerugian yang anda berani tanggung? Di sini saya bagi contoh. Saya cuma berani tanggung hanya 10% daripada modal saya. Daripada modal saya 200, saya hanya berani tanggung 10% sahaja. Dan di step nombor 3 ini, anda masukkan di sini berapa nilai profit yang perlu anda ambil ataupun berapa nilai profit yang anda ingin ambil. Okey, di sini saya cuma mengambil profit saya hanya 20% daripada modal saya 200 USD. Okey. Di step nombor 4, di sini anda masukkan nilai stop loss anda seperti mana yang saya tunjukkan. Stop loss saya dari sini ke moving average 168 lebih kurang 187 pip. Okey, lebih kurang 170 lebih kurang 87 pip. Okey, saya masukkan di sini stop loss saya 87 pip. Okey. Di step nombor 5, di sini secara automatik anda akan dapat tahu nilai trading anda. Secara automatik anda akan dapat tahu berapa nilai trading anda dengan modal anda 200 USD. Secara automatik anda akan dapat tahu berapa nilai yang sepatutnya anda trading. Ini adalah nilai yang sepatutnya anda trading. Okey. Di step nombor 6, di sini ini adalah nilai profit yang perlu anda ambil untuk dapatkan keuntungan 20% ataupun 40 USD. Profit yang perlu anda ambil ialah 174 pip. 174 pip. Seperti mana rakan-rakan tahu, untuk dapatkan 174 pip bukan senang. Di sini saya ingin bagi tahu rakan-rakan, saya menggunakan 3 target, 3 langkah, iaitu langkah pertama, langkah kedua dan langkah ketiga. Jikalau target pertama ataupun langkah pertama sudah melepasi, saya teruskan kepada target kedua, dan jika trend kelihatan sesuai untuk entry, saya teruskan kepada target yang ketiga untuk dapatkan 174 pip. Bukan tak sepatutnya kita boleh dapat 174 pip, tetapi bukan mustahil kita
boleh dapatkan 174 pip. Okey. Setelah kita tahu berapa nilai yang sepatutnya kita trading dan berapa keuntungan yang perlu, berapakah profit yang perlu kita ambil dan berapa stop loss yang perlu kita ambil, barulah kita pergi ke MetaTrader dan kita entry. Okey. Di sini saya bagi contoh, saya akan entry dengan menggunakan money management yang saya telah tunjukkan tadi. Okey. Nilai yang sepatutnya saya trading ialah 0.23 sen USD. Okey, saya masukkan sini 0.23 sen USD. 0.23 sen USD. Dan saya berapakah profit yang perlu saya ambil di sini? Lihat di sini. Berapakah profit yang perlu saya ambil dan berapa stop loss yang perlu anda ambil. Okey. Jika anda tidak mau masukkan di sini pun tak mengapa, anda entry dahulu sell seperti ini. Dan setelah anda entry seperti ini sebagai contoh. Okey, saya sudah entry dengan nilai 23 sen. Okey, saya klik OK. Dan di sini kalau kita lihat di sini, saya sudah entry dengan nilai 0.23 sen dan 0.23 sen. Dan kita lihat di sini TP ataupun take profit. Take profit anda yang perlu anda ambil ialah 174 pip. Okey, anda masukkan di sini 174 pip. Dan stop loss anda, okey. Anda lihat di money management anda berapa stop loss anda. Dan di sini stop loss saya hanya 87 pip. Saya masukkan di sini 87 pip. Saya masukkan di sini 87 pip. Okey. Saya masukkan di sini dan saya klik di sini. Okey, secara automatik inilah stop loss saya, lihat di sini. Dan profit saya mungkin di bawah ini tidak nampak, anda boleh lihat di sini. Ini profit saya dan ini stop loss saya. Secara automatik anda akan dapat tahu. Okey. Saya rasa saya berhenti di sini dulu. Dengan adanya video ini, saya harap rakan-rakan faham macam mana cara untuk entry dengan menggunakan money management yang saya telah sediakan ini. Untuk mendapatkan money management ini, anda boleh dapatkan di Forex TRG Group. Anda boleh dapatkan secara percuma. Dan kita jumpa lagi di video akan datang. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.